Ada orang tanya duit tu tumbuh sendiri ke? Of course lah tak. Ni bukan dekat Thailand tapi dekat one of my kampung, Tanah Merah, Kelantan. Kalau orang Siam kita panggil Ban Muring. Kalau korang nak tahu, kat sini lah I belajar bahasa Thai masa I kecil dulu. Ni yang korang tengok tengah happening ni sebab kita ada event Thot Papa sama Ki, ataupun dikenali sebagai Charity Robe Offering. Kalau dalam bahasa Melayu maksudnya upacara kita memberi pakaian kepada para sami sambil menderma. Ni cikgu bahasa Thai I, kalau korang masih ingat dekat previous video I ada tunjuk. Setiap tahun orang kampung akan bergotong royong untuk buat preparation. Semua makanan akan dimasak oleh orang kampung kita sendiri. Masa ni lah boleh makan makanan Siam yang sedap. Jom I tunjuk dekat korang suasana sepanjang hari upacara ni berlangsung. Benda yang kita tengah baling ni orang Siam Kelantan panggil lopu. This is one of our tradition and korang tahu tak dalam tu berisi duit tau. Sebab tu semua tengah berebut. Yang ni pula namanya loko. Harga dia sebiji ni RM1. Kita kena pilih sendiri nak yang mana. Lepas tu buka tengok isi dia kita dapat apa. Tengok aunty ni dia dapat lah bubu besar dok. And then malam pula kita terus sambut lah kertong. Ada nenek kita lah. Ni kita tengah jalan ikut Sami untuk pergi dekat sungai. Kita akan hanyutkan kartong tu atas permukaan air macam ni. Also, kita ada persembahan dari Aram Boy Band.